Allah sedang bagi tahu, Allah pujuk Nabi lagi dalam rangka Allah ingatkan Nabi, Allah ingatkan Nabi nikmat-nikmat yang zahir yang telah Allah berikan kepada Nabi SAW. Supaya apa? Supaya tuan-tuan tengok bila kita ingat, ni antara kaedah, saya nak masuk tadabbur sikit ni. Bila tuan-tuan baca surah Wadduha ni, ustaz, yelah betul lah dia Allah sedang hibur Nabi. Macam mana kita nak jadikan surah Ad-Duha ni sebagai penghibur pada kami yang baca ni? Sebab tu penting untuk faham, untuk tadabbur dengan baik. Ahli ilmu bantu kita bila mana Allah ajar kaedah dalam Quran ni, bagaimana Allah sedang pujuk Nabi, Allah cuba ingatkan pada Nabi, Allah rekodkan nikmat-nikmat yang zahir yang telah Allah berikan kepada Nabi. Jadi kita dari sudut tadabburnya, kita kena ingat juga nikmat-nikmat yang begitu banyak dah Allah bagi kat kita. Ni saya ajar sikit lah untuk mudah sama-sama kita praktikal. Tuan-tuan, macam kita bila ada masalah kan, saya buat contoh yang sama lah. Bila kita ada masalah, kita diuji, sedang rusing, risau, sedih. Yang atas tadi kita fikir dah, Allah sedang tarbiyah aku ni, Allah sedang uji aku ni. Dan cara macam mana aku nak lepas ujian ni, kita ingat semula nikmat-nikmat yang telah Allah beri sebelum ni. Sebelum ni aku ada masalah lebih besar lagi, aku dapat lalu dengan baik je. Kali ini pun Allah akan bantu aku akan dapat lepas dengan baik.